Video kali ni, part 2 apa? Chevrolet Cruze. Part 2 sebab apa? Sebab tengok ni, kita dah beli dah tank baru. Nampak apa yang jadi? Teh tarik lagi geng. So sekarang ni teh tarik jadi balik. Jadi kita nak kasih repair lah. Kita dah detect bocor bagi tadi kat around live. Sekarang ni bagi tadi dah check kat mana leaking. Kita dapat detect dekat gapping head bawah. So sekarang ni ada bocor. Jadi teh tarik lagi. Kalau dah bocor macam ni memang nak kena buka enjin. So kita tunggu keputusan owner nak buat ke tak. Yang janji kita dah buat inspection, dah buat lah checking. Kereta ni restore S-over, steering rack, engine mounting, service lagi, balance shaft lagi. Ni kereta ni S5. Kardinal masalah bunyi. Untuk yang ni dah turun gearbox, tengah nak skim disc. Untuk nanti nak alignment. Ok, boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Ringkas. Bye bye. Kumpam. Bodoh you.